Pernah tak niat nak cakap elok-elok, tapi hujungnya dua-dua menangis ataupun senyap berhari-hari? Bila setiap percubaan untuk kita berbincang berakhir dengan perang, otak kita mula sambung satu waya. Dia kata apa? Bercakap bersamaan dengan bahaya. Jadi kita pilih diam, kita pendam, kita senyum di luar, tapi dalam hati makin jauh. Masalahnya, bila kita diam, pasangan ingat kita okey. Dia tak nampak badai dalam dada kita. Sampai satu hari kita meletup dan dia terkejut. Hakikatnya, kita tak pernah diajar seni bercakap dalam keadaan tegang. Kita cuma diajar apa? Untuk menang, untuk balas dan pertahankan diri. Kalau you nak cakap dan tegang kan, boleh tak kali ini kita cuba bercakap tanpa saling salahkan? Cakap macam tu. Saya nak cerita apa saya rasa, bukan nak tuduh awak. Nada suara, timing, bahasa tubuh, semua main peranan. So, kalau tak boleh bercakap depan-depan, mulakan dengan surat atau nota ataupun WhatsApp. Yang penting you all, suara hati jangan dikuburkan. Kalau you all selalu rasa macam ni, nak bincang pun takut, cuba komen. Itu saya.